Siapa nak tengok? Siapa nak tengok program Myvi Evan Cranberry Red? Jom Fira review. Sebelum tu Fira nak bagi tahu yang Myvi ni dia ada rebate. Tak kira lah Myvi G ke, Myvi X, Myvi H, Myvi Evan ada rebate untuk fresh graduate sebanyak RM1,000. Bulan ni program bagi awak rebate sebanyak RM1,000, tapi awak kena booking sehingga 31 Oktober ni sahaja. Selepas tu dah tak ada rebate dah. Fira belanjalah dari depan untuk program Myvi Evan ni. Korang boleh tengok dekat sini. Cantik kan? Program cantik kan? Yang ni adalah program Myvi Evan warna cranberry red. Myvi ni sudah ditambah dengan aksesori body kit. Ada tulis gear up kat sini. So jadi apa-apa, awak boleh claim ada warranty dia. Okay, ada tulis gear up dekat sini, sangat lawa kan? Ditambah dengan body kit. Di bahagian hadapan ni, nampak dekat sini ada dua mata. Dua mata ni adalah AFA system dan kat sebelah dia ada dashcam untuk rakam. Zaman sekarang kan dah canggih. Dia ada button kat sini korang. Button hitam ni korang boleh tekan. Tekan sekali untuk buka satu pintu. Tekan dua kali untuk buka dua pintu. Ataupun tekan lama-lama dia akan terbuka untuk keempat pintu ni. Bahagian sport rim dia bukan kaleng-kaleng. Didatangkan dengan dua tone color. Warna silver dengan warna hitam. Menggunakan tayar Goodyear. Boleh tengok kat sini. Tayar Goodyear bukan kaleng-kaleng. Yang penting dia ada kat Sharpin dekat situ. Sangat lawa korang. Kat belakang ni pun ada tulis gear up. Customer ni, contoh kalau awak tambah body kit dekat sini, dia akan tulis gear up lah. Original daripada Pro 2. Okay, nak tahu kereta Myvi ni jenis apa? Yang ni adalah contoh Myvi AV. Warna merah ni adalah Myvi Evan. Kalau dia tulis Myvi X bermakna kereta tu adalah Myvi X. Kalau dia tulis kereta tu Myvi H bermakna kereta awak tu adalah Myvi H. Okay, dia didatangkan dengan Smart Drive Assist. Ada beberapa kelebihan dekat sini untuk Pro 2 Myvi Evan. Ada Advanced Safety Assist ASA. ASA itu yang Fira tunjuk ada dua mata kat depan tadi untuk keselamatan awak. Contohnya awak bawa kereta laju ni. Bawa kereta laju, awak tak perasan ada orang melintas kat depan, awak tersempat brake. So dia akan bagi amaran, dia akan bunyi tik tik tik. Tapi kalau awak tak brake juga, dia akan auto brake untuk awak. Dan didatangkan juga dengan driving assist. Driving assist ni macam mana? Dia berfungsi di bahagian steering. Contohnya awak termicroslip ataupun tertidur ataupun tak perasan nak terkeluar jalan. So driving assist ni akan berfungsi. Dia akan masukkan balik awak ke jalan awak balik. Steering tu dia akan masukkan awak jalan awak balik sebelum berlaku apa-apa. Sebelum terlanggarnya kereta depan. Sebelum terjadi apa-apa lah. Ada juga parking assist. Yang ni adalah parking assist. Ada kamera reverse. Awak boleh tengok ada kereta ke tak belakang, ada orang lintas ke tak. So nak undur tu sangat sangat bermanfaat lah kalau ada kamera belakang ni. Untuk Myvi Evan ni ada headlamp assist juga. Headlamp assist ni awak boleh guna pada waktu malam pun boleh untuk tengok. Contohnya awak tak nampak jalan ke depan, dia akan berfungsi lah untuk awak. Untuk program Myvi ni didatangkan dengan multimedia radio. Nampak tak? Multimedia radio. Bukan setakat warna ni sahaja, ni adalah warna cranberry red. Tapi ada warna lain lagi yang mendapat banyak permintaan. Contohnya ada warna granite grey, ada warna ivory white, ada warna glittering silver. Ada warna electric blue. Korang boleh pilih nak warna apa. Kalau korang nak Fira review warna lain, kereta Myvi lain, spek G ke, spek X, spek H, spek Evan, korang boleh komen dekat bawah, nanti Fira review. Ni contoh kalau awak tambah the visor akan jadi macam ni lah. Lawa kan kalau tambah the visor. The visor kanan dengan the visor kiri. Kalau awak ambil yang original daripada Pro 2, dia ada warranty lah. Jadi apa-apa boleh claim. Korang nak cari kereta Pro 2 Myvi, boleh Roger Fira, pergi kat bio Fira. Atau nak Fira review untuk Myvi lain, Myvi color lain, Myvi spec lain, atau kereta Pro 2 lain nak Fira review, boleh komen dekat bawah. Okay, komen sahaja. Peace Noah.